orang nampak RZ dengan 125Z ni laju kan, bunyi padu, tapi tak ramai yang tahu belakang setiap dentuman exhaust tu ada berjam-jam kerja setting. Tangan berminyak, mata tak cukup tidur, nak cari settingan bukan macam tekan switch salah setting, motor semput, pelak rentung tapi bila semua cukup rasa, bila minyak, api, udara semua bersatu, masa tu baru tahu erti puas. Sekali belah throttle rasa macam roket berlepas. Bunyi pipe racing tu bukan sekadar bising, tu suara jiwa, suara yang cuma rider sejati je faham. Malam sunyi jadi pentas, gear masuk satu-satu, RPM naik, dan setiap hentakan piston tu macam jantung kita yang tengah hidup semula. Ramai fikir motor ni tinggal kenangan, tapi bagi yang betul-betul ada jiwa, RZ dan 125Z ni bukan sekadar jentera, ni warisan yang hidup semula. Setiap kali kau pulas throttle dan biar satu kampung dengar, dia belum tua, dia tengah panas.